Assalamualaikum dan selamat kembali ke channel aku, geng. Ini aku mari dekat sungai lagi. Ya, target kita sebarau lagi. Menggunakan popper. Tengoklah macam mana. Ada hasil. Harap ada, geng. Okey. Air keruh tak pakai popper, kan. Popper dia aku beli kat TCE, kan. Apa ya? 3 yang lebih tau. 3 yang 8 ke 3 yang berapa tau. Murah-murah lah. Tapi mata kain aku tukar. Mata kain pun dekat TCE juga lah. Kalau tak tukar macam itu hari aku main elok mata. Jika ada sambarang, kan, terus pergi kat sambarang, terbaling popper ni. Mesti ada yang ambil punya. Kebanyakan macam tu lah, kan. Kenyang lagi. Ambil, kan? Ambil, kan? Alamak, ada yang ambil, kan? Alamak. Tak apa. Sekali lagi. Ada, kan? Oh, maaf. Ada rupanya. Nampak dia ambil, kan? Aduh. Dia ada kat situ, kan? Nampak dia lompat tadi. Oh, ada. Nampak dia ambil kat situ. Rupanya dia ada kat situ. Ada bawah. Ada kan, main depan tu, kan. Tak mana? Kena ni. Strike, geng. Strike. Strike, geng.
Strike. Strike strike. Mantap. Mantap strike. Terbaik. Rekod geng, rekod. Mantap. Alhamdulillah. Seronok buat pembakaran dulu. Alhamdulillah geng, awal pagi dia ambil popper geng. Awal pagi dia ambil popper geng. Alhamdulillah. Padu. Alamak, suka ni umpan ni. Aduh. Alamin. Sayang tu Pek nak pergi ambil upang aku kan. Cukai tadi. Alah, ada lagi dekat situ. Ada lagi. Ada lagi umpan dekat situ. Rezeki. Balik kan. Umpan TV aku. Kuat ya tak? Lihat. Pak balik ya. Umpan TCE. Okey geng, nampaknya apa sinilah video aku. Alhamdulillah I got strike ekor. Terima kasih menonton video aku sampai sini geng. Okay. Assalamualaikum.